permudahkan soalan yang berikut. Mula-mula kita tengok 5P tambah 3Q kuasa 2 tolak 16Q ni, kita wakilkan 5P tambah 3Q dengan A. So dia akan jadi bentuk A kuasa 2 tolak 16Q kuasa 2. Dari sini kita boleh tulis A kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 Q kuasa 2. So kita boleh faktorkan yang macam selalu kita dah buat. A tolak 4Q, A tambah 4Q. Gantikan semula nilai A dengan 5P tambah 3Q. Kita akan dapat 5P tolak Q, 5P tambah 7Q. So kita salinkan dalam jalan kerja kita. Next kita tengok 25 P kuasa 2 tolak 10 PQ tambah Q kuasa 2. Untuk soalan penyelesaian masalah macam ni, untuk faktorkan dia, kita cari hint dalam jalan kerja. So kita dah dapat tadi faktor 5P tolak Q dengan 5P tambah 7Q kan. Kita cuba ambil faktor ni je. So kita tengok yang ni 5P tambah 7Q. Soalan ungkapan kita Q kuasa 2 tu dia plus 1. So 7 Q takkan jadi plus 1. So kita takkan ambil faktor yang ni. Kita tengok faktor yang lagi satu, 5P tolak Q. 5P tolak Q dia minus Q. Minus Q darab minus Q ada ke barangkali nak jadi plus Q kuasa 2 kan. So kita cuba tengok 5P tolak Q darab 5P tolak Q. 5P darab 5P boleh jadi 25P kuasa 2. So kat sini kita ada minus 5PQ. Kita ada lagi satu minus 5PQ. Kat sini kita akan dapat minus 10PQ. Dan kita ada minus Q darab minus Q. So kita ada boleh dapat plus Q kuasa 2. Kita salin faktor kita dalam jalan kerja. Angkat, letak ni kat tepi. Next kita dah boleh matikan 5P tolak Q dengan 5P tolak Q yang kat bawah. Salin semula jawapan yang tinggal. Jadi 5P tambah 7Q per 5P tolak Q. Okey, faham.